Okay, kita beli. Fair. Alright, jom. Assalamualaikum. Saya kembali lagi untuk hari kedua dalam Ramal Tuan Berganda. Sekarang ni saya dengan Abang Nas. Abang Nas. Okey, Abang Nas ada komen tadi kat live. Sekarang ni Abang Nas pakai Epic Plus 50. okay, 7 bukti dulu. Telefon Epic Plus 50. Abang Nas layak dapat RM150 daripada kita. So abang boleh beli apa sajalah dekat bazar Ramadan nanti. Okey, jom kita pergi beli. Abang Nas dapat 15 minit saja untuk beli apa saja, okey? Okey, 15 minit starting from now. Okey, let's go. Jom. Abang craving apa sekarang ni? Tak tahu. Tak tahu. Jom mana dulu? Ayam. Okey. Jual special. Spesial apa? Yang daging? Ayam. Yang itu? Tiga. 3. Okey, kita beli. Kita sambung, explore dah apa. Air nak? Tebeng. Oh, sedap tu. Air mangga 3. Plastik. Berapa tu lah? RM6. Sementara tunggu akak ni bagi dia punya air. Sekarang saya nak cerita lah pasal apa yang best sangat pasal telco ni. Okay, kalau telco ni banyak benefit dia. Dia bagi unlimited calls, unlimited hotspot. Apa lagi? Apa lagi abang nak? Abang ni tak rugi, kita je rugi. Kita beli Okey, terima kasih tuan. So lagi RM54 abang boleh guna. RM54. 5. 5. Sekali boleh? Tak. Berapa tu? Lagi RM27 lah. Ayam satu. Ayam tu. Ayam satu, daging satu. Ayam satu, daging satu. Okay. RM20 lah. Tu, tinggal lagi RM7. RM7 tu abang nak guna tu apa? Nak beli lagi ke atau abang nak sedekah je? Sedekah. Sedekah je? Okay, boleh. Abang ni nak sedekah lagi RM7 tu. Alhamdulillah. Ayam dengan daging? Fair. Alright, jom. Kita nak habiskan RM7 kita. Alright, RM7 Abang tengok RM7. Okay, RM7. Okay, done. Okay, Alhamdulillah dalam masa 15 minit Abang Nas dah cukup membeli makanan yang berharga RM150. Sebab apa? Sebab dia pakai Epic Plus 50 Pro. So, what is your thoughts lah? Tak tahu nak cakap apa. Okay, tak apa, kita faham. Okay, terima kasih sebab join. Apa-apa pun doakan kita murah Semoga rezeki. murah rezeki. Amin. Murah rezeki, kesihatan kat semua. Yang tu je. Okay, terima kasih sebab join. Alright. Sebab Kita jumpa lagi. okay. Okay.